Berita boom hari ini. Pemilik perniagaan manisan popular, Suka Dessert, akhirnya tampil memberi penjelasan selepas dikecam berikutan pendedahan kedainya belum mempunyai sijil halal daripada JAKIM. Antija mengakui kekhilafannya kerana tidak mengutamakan permohonan sijil halal sejak mula beroperasi hampir 6 tahun lalu. Menurutnya, semua bahan yang digunakan adalah import dan memiliki sijil halal antarabangsa yang diiktiraf oleh JAKIM. Menjawab dakwaan berkaitan produk pastri pula, Antija menjelaskan bahawa semua croissant dan New York croissant dibekalkan oleh Enchante Patisserie, iaitu syarikat milik seorang usahawan Melayu Islam, manakala Chef Tan yang mengendalikan produksi merupakan juara dunia pastri 2019. Namun begitu, demi menjaga reputasi kedua-dua pihak, Antija mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta pengambilan pastri daripada pembekal itu.